8 Jun 2026. Lembayung Al-Quran Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dimiliki Allah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah, kita menyambung kembali masih lagi pada permulaan surah Al-Insan, ataupun dipanggil dengan nama surah Ad-Dahr, ataupun dipanggil juga dengan nama surah Hal Ata. Jadi ini nama-nama yang berkaitan dengan surah yang sedang kita bincangkan. Bagi kalian memiliki tahzib tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada jilid yang ke-10 muka surat 217. Jadi permulaannya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa pada ketika itu belum merupakan satu yang dapat disebutkan. Jadi telah datang kepada manusia ni dimaksudkan sama ada dia merujuk kepada manusia secara umum ataupun Nabi Adam yang telah kita huraikan pada kuliah yang lalu. Bagaimana kata Imam Fakhruddin Razi dalam tafsirnya, Tafsir Kabir, bahawasanya ketika Allah menjadikan Adam ni sebagai tanah dan dalam keadaan dipanggil rompong dalam dirinya, ada tempat untuk dimasuki udara, dan telah saya ceritakan hadis yang dhaif yang dibawakan oleh Imam Ibn Jarir Tabari, bahawa dia mengatakan hadis itu mungkar, hadis itu dhaif, antara Israiliyat, iaitu bila dia ciptakan Nabi Adam maka datanglah iblis untuk memasukinya, dan dia berkata, oh begitu keadaan, maka dia boleh ditawan, boleh dikalahkan. Kata Imam Fakhruddin Razi dalam tafsirnya bahawa Nabi Adam ini dalam 40 tahun keberadaannya sebelum ditiupkan roh itu sebagai tin, kemudian salsal sama 40 tahun lagi, kemudian hama'im masnun 40 tahun lagi, dan jumlah total keseluruhannya jadilah 120 tahun, ataupun yang lain mengatakan 160 tahun. Maka fahuwa fi hadhil muddah ma kana syai'an madhkura. Ini adalah yang dimaksudkan kalau dirujuk kepada al-insan itu adalah Adam AS, maka itu peringatan untuknya dan juga untuk keturunannya, bahawa sebelum waktu itu tidak adalah insan yang namanya manusia, yang namanya Adam, namanya fulan ini. Ataupun seperti kata Al-Hasan, khalaqallahu ta'ala kullal asya' ma yura wa ma la yura min dawabil barri wal bahri fil ayami as-sitta allati khalaqa fiha as-samawat wal ard. Jadi ini yang dimaksudkan dengan waktu penciptaan yang pernah kita bincangkan dalam surah As-Sajdah yang lalu, iaitu berkaitan dengan 6 tempoh waktu penciptaan langit bumi. Akhir sekali barulah penciptaan Nabi Adam AS. Jadi ini proses kejadian Nabi Adam, manusia pertama ni tin, kemudian ni salsal, hama'im masnun, dan sebelum itu merupakan turab, dan kemudian baru ditiup roh. Maka inilah yang difahami oleh sebahagian ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Adam AS. Ataupun yang merujuk kepada kejadian manusia tu al-aslul ba'id, penciptaan yang pertama. Kalau al-aslul qarib, macam kita ni kejadian daripada setitis mani, kemudian berada dalam rahim itu sebagai segumpal darah, seketul daging, dan akhirnya ditiupkan roh. Sama ada merujuk kepada Nabi Adam atau manusia, tapi ia satu peringatan daripada Allah SWT. Adam dan juga anak-anaknya di sini sebelum tempoh itu belumlah sesuatu yang dikenal, belum pula diciptakan atau disebutkan oleh salah seorang daripada manusia, kerana tidak ada pada waktu itu insan yang bernama fulan bin fulan ini. Jadi ini adalah satu perkhabaran bahawa manusia pada awal penciptaannya tidak ada, tidak diciptakan. Ayat ni seperti pendahuluan dan juga menjadi dasar pijak kepada ayat-ayat yang seterusnya, dan juga sebagai penguat akhir kepada ayat surah sebelumnya yang telah kita bincangkan, surah Al-Qiyamah itu, iaitu hakikat yang tak dapat diingkari oleh sesiapa pun, dan ditegaskan pula oleh para ilmuwan, para sarjana yang mengkaji lapisan bumi, yang berkata manusia di bumi ini belum ada kecuali setelah bumi diciptakan selama berabad-abad. Manusia tidak ada, kemudian barulah bumi telah ciptakan selama jutaan tahun, kemudian barulah datang manusia. Ini adalah satu ittifaq, satu yang diyakini, yang dipegang oleh semua para pengkaji arkeologinya, geologi kan. Maka inilah yang telah pun dibuktikan dari sudut saintifik punya finding yang mereka lakukan. Al-Faraq dan juga Tha'lab berkata yang dimaksudkan dengan manusia di sini adalah jasad yang tergambar, tanah liat yang tak pernah disebut, tak pernah dikenal, tak pernah diketahui namanya, tidak pula dikehendaki, kemudian ditiupkan dalamnya roh lalu menjadi satu yang disebut-sebut. Bahkan kalau kita lihat, setengah sarjana mengatakan bahawa kalau kita patikan kat rumah kita ditutup rapi, bukalah aircon 24 jam, nanti tetap juga kita menemui debu-debu. Ini debu apa ya? Bila dikumpulkan dan kemudian bila kita mandi di water trap itu, kita lihat seperti tanah liat. Mana datang tanah liat ini, padahal semuanya berkunci rapi. Ini menunjukkan kepada kita
kita bahawa kejadian awal Nabi Adam itu masih lagi mempunyai perhubungan dengan kita, bahawa sel-sel yang mati di badan kita ni kalau dikumpulkan kena pada air, kita akan lihat dia seperti tanah liat sebenarnya. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ini benarlah kata ulama lughah ni, Al-Farra' dan juga Tha'lab, ulama tafsir ini, bahawa menunjuk kepada penciptaan itu yang jangan dilupakan, supaya manusia memiliki kesedaran dan menghargai peluang yang akan diberikan kepada mereka sebagai khalifah ini. Jadi kalau kita perhatikan, kami telah pun mewujudkan, Allah SWT telah menjadikan, menciptakan anak Adam daripada air mani yang sedikit, yang bercampur di antara laki dan perempuan, dan dia mengkehendaki dengan penciptaan ini untuk mengujinya dengan kebaikan dan keburukan, memberikan kepadanya apa yang dipanggil sebagai beban, taklif, disebut syarak ini, dan juga bagaimana kemampuan mereka untuk menerima potensi yang ada untuk menerima ketetapan syarak dalam hukum hakam yang kami berikan kepadanya, dan kami bekalkan untuknya kemampuan-kemampuan dari sudut kefahamannya, kemampuannya untuk berfikir, kemampuannya untuk menuntut ilmu, kefahamannya terletak pada daya mendengar, daya melihat, supaya dia layak untuk memikul beban taklif yang dikenakan, dan akhirnya manusia ini akan diuji bila kehidupannya itu, dalam kehidupannya apakah dia mempraktikkan, melaksanakan tuntutan syarak ke atasnya ataupun sebaliknya. Jadi dengan pendengaran ini tadi, dengan penglihatan yang diberikan oleh Allah SWT, dan hati sebagai satu barometer untuk menyukat, dan ini memberikan kepadanya peluang akal berfikir apakah dia menjadi seorang yang taat ataupun terjebak dalam maksiat. Maka Allah menjadikan susunan pemberian seraya semak kepada nikmat dan juga anugerah yang diberikan ini supaya memudahkannya untuk melakukan taat. Kalau kita lihat sebutan di sini Sami'an Basira ni, iaitu mendengar dan juga melihat. Ini merupakan satu panca indera, dua panca indera yang membolehkan manusia untuk membezakan, memahami, dan dia merupakan anggota yang paling mulia yang dengannya manusia dapat mengetahui perkara-perkara yang besar, yang sukar untuk dijangkau oleh akal. Tapi dengan adanya nikmat yang Allah berikan ni, maka Allah telah menjadikannya mampu, berpotensi untuk menerima risalah ataupun hidayah yang diberikan. Artinya dengan menunjukkannya kepada jalan, memberitahu kepadanya di akhir hidup besok, fitrahnya mengajar bahawa dia kena mencari satu panduan, petunjuk supaya dia tidak sesat, dan supaya di akhirat besok dia dibangkitkan. Ini fitrah manusia yang memang ada dalam setiap diri manusia. Seperti contoh yang pernah saya berikan kepada tuan-tuan, kata Syekhul Islam, seorang ulama yang terkemuka. Ini merupakan seorang Badi'uz Zaman Sa'id Nursi, ini ulama besar dari keturunan Rasulullah SAW yang terkemuka di Turki, merupakan Syekhul Islam antara yang terakhir dalam kerajaan Uthmaniyah. Beliau mengatakan bahawa, bayangkan kalau anda hadir ke satu tempat, dan di tempat itu dihargai, dinaikkan, diberi segala kemudahan, makanan, tempat tinggal, serba-serbi dicukupkan, dan tiba hari untuk pulang, takkanlah anda tak terfikir nak bertanya siapakah yang beri kepada saya kelebihan-kelebihan ini untuk saya syukuri, untuk saya beri kepadanya ucapan terima kasih sekurang-kurangnya. Memang tak mampulah nak balas kebaikan-kebaikan yang dibuat pada saya. Takkanlah tak ada langsung perasaan seperti itu dalam diri seorang manusia yang sepatutnya disuburkan, dan dengan sebab itu dia menjadi seorang Muslim. Jadi segala bentuk anugerah, kemewahan dan juga curahan nikmat yang diberikan ni, semuanya hanya dapat disuluh oleh akal yang murni, dengan pendengaran dan juga penglihatan yang Allah berikan sebagai satu anggota panca indera yang mulia itu, yang akan membantunya untuk mencari dan juga beribadah kepada Tuhan yang telah menjadikan. Sebab itu surah ni dipanggil sebagai Al-Insan, kerana dia mengingatkan manusia kepada satu hakikat tanggungjawab, dan kami telah menunjukkan kepadanya jalan. Dalam ayat ini kita dapat lihat bila Allah menyebut inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami telah menjelaskan, menerangkan kepadanya, beritahu jalan hidayah. Takkanlah jam tangan yang anda pakai pada hari ini begitu hebat desainnya, anda tak pernah kenal siapa pembuatnya, desainnya, kreatornya, kita tak tahu pun siapa yang menciptanya, tapi dia boleh berfungsi pada waktu yang gelap, dan ketepatannya tentulah ada sebab musabab dia jadikan seperti itu. Takkanlah dunia dengan penciptaannya yang sangat luar biasa pada hari ini, matahari yang terbit pada waktu yang betul, bulannya datang pada waktu yang tertentu, buminya putar tak pernah berhenti. Kata Syekh Muhammad Said Kamali, masa kecil lumayan gasing. Tuan-tuan tahu gasing kan? Ambil gasing tu, ikat dengan tali dan pusingkan sekuat hati. Tengok gasing siapa yang paling lama sekali boleh pusing, siapa yang boleh mangkah orang lain punya. Mainan budak-budak zaman dahulu, semakin kuat kita melemparkannya atau betul tekniknya, maka lama dah dia pusing, tapi dia akan berhenti. Ini kan bumi sudah jutaan tahun dia berpusing tanpa berhenti. Takkanlah tak dia yang menciptakannya. Bahkan dalam khabar yang sampai kepada kita, Sayyidina Musa AS bertanya kepada Allah SWT, macam manalah Allah SWT memegang, Allah yumsikus samawati wal ard antazula, Allah memegang langit dengan bumi itu tidak jatuh daripada tempatnya. Maka tanya Sayyidina Musa AS dalam hatinya, bagaimanalah hebatnya Allah SWT ini. Maka Allah telah mewahyukan kepadanya untuk memegang 2 biji botol. Peganglah botol itu dan pegang, jangan lepaskan. Sayyidina Musa AS pegang botol itu, dan tiba waktu mengantuk menguasainya, lalu pelanggaranlah, botol dari tangannya jatuh, pecah, pelanggar. Maka demikianlah kalau nak dibandingkan bagaimana Allah SWT telah pun menjadikan semuanya, dan Tuhan
Tuhan yang berkuasa sifat dengan Al-Hayyul Qayyum ini, tidak pernah tidur. Ini sepatutnya dengan pemberian oleh Allah SWT, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Bumi yang begitu hebat diciptakan oleh Allah, matahari yang didesain begitu keadaannya, fungsinya, bulan yang terbit sekali pada waktu malam tertentu mempunyai kesan dari sudut lautnya, pasang surutnya, buah-buahan yang masak padanya, bahkan dari sudut kesihatan seorang manusia lelaki dan perempuan pun ada kaitan dengan apa yang dijadikan oleh Allah itu. Sebab itu kita digalakkan berpuasa pada hari-hari putih, sebagai contohnya bulan mengambang penuh pada waktu itu. Jadi kami tunjukkan kepadanya akibat-akibat segala sesuatu, kami beritahu manfaat dan bahaya kepada segala yang diambil petunjuk dengan karakter, akal, kualiti, kemampuan untuk berfikir, potensi diri yang ada itu. Lalu akhirnya nasib manusia ini akan berakhir pada pembahagian mereka sama ada menjadi orang yang syakir ataupun kafur, orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah ni, mengimaninya, ataupun orang yang mendapat hidayah ni tadi, ataupun orang kafir yang ingkar pada semua petunjuk yang kami berikan itu, dan dia terlupa penciptaannya yang asal itu bagaimana dijadikan oleh Allah SWT. Ada satu perkara yang menarik yang saya sebut pada tuan-tuan, itu min nutfatin amsyaj. Kata pengarang Al-Kasyaf Al-Imam Az-Zamakhsyari, ini merupakan satu uslub, satu gaya bahasa dalam penggunaan orang-orang Arab. Bahasa Arab ni ada yang bersifat qiyasi, jadi kalau digambarkan ini adalah satu daripada yang didengar, begitulah disebut. Jadi nutfah amsyaj ini dia merupakan alfaz mufradah ghairu jumu'. Ini adalah merupakan lafaz-lafaz yang sebenarnya mufrad, dia bukannya jamak. Macam penggunaan bahasa Arab kalau sebut perkataan burmatun asharu, ini merujuk kepada apa tahu, macam satu barang yang kita sayangi, macam bekas lah, macam porselin, apa dia, mangkuk tanah liat ni, kalau dipecah menjadi berkecai, macam cermin, seperti cermin kalau pecah berkecai. Ni bahasa yang biasa orang gunakan dalam percintaan lah, walaupun hati itu pecah bagai cermin yang dipecah-pecahkan. Begitu maksud seolah-olahnya. Dan juga digunakan juga perkataan saubun akhlaqun. Saubun baju, akhlaq dia bukannya jamak, dia bukan jamak taksir, dia merupakan satu penggunaan dalam mufrad tapi seolah-olah macam jamak. Macam juga yang dimaksudkan di sini itu amsyaj. Walaupun ada yang mengatakan bahawa amsyaj ini, seperti kata Imam Fakhruddin Razi, bahawa amsyaj ini sama ada masyij ataupun masyaj, ini merujuk kepada penggunaan dalam bahasa Arab. Amsyaj ini sama ada merujuk kepada masyaja, ni datang berkata masyij ataupun masjun. Ini adalah mufradnya kata sebahagian para ulama. Tapi Imam Az-Zamakhsyari menafikan bahawa dalam bahasa Arab ini beliau kata ada bentuk-bentuk jamak tetapi sebenarnya dia mufrad. Ni istimewanya bahasa Arab kalau kita perhatikan. Dan Imam Zakaria Al-Ansari, guru kepada Imam As-Suyuti, ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i ini, Syekhul Islam dipanggil. Beliau ni ada pendapat berkenaan dengan ayat ini dan disamakan dengan ayat bersurah Ar-Rahman. Nanti saya akan bawakan pandangan ini dan kuliah akan datang. Moga tuan-tuan boleh sebarkan, beritahu kepada sahabat taulan rakan kita, ada kuliah tadabbur Al-Quran di sini dengan nama Lembayung Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang tuan-tuan sampaikan itu menjadi satu yang akan memberatkan timbangan amal saleh kita di akhirat, bahawa kita mengajak manusia untuk memahami Al-Quran. InsyaAllah saya akan huraikan perkara ini yang kuliah datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.